hadapan saya hari ini berdirinya para wira dan wirawati negara yang telah mengharumkan nama negara kita. Setiap langkah saudara dan saudari di bumi Lebanon adalah cerminan maruah Angkatan Tentera Malaysia serta Angkatan Tentera Bersenjata Brunei, dan saya amat menghargai jasa yang telah saudara-saudari curahkan sepanjang misi ini. Ketumbukan unit ini yang menggabungkan dua negara berjaya melaksanakan tugas dengan cemerlang. Pada para keluarga yang tercinta, pengorbanan mereka lah yang tidak terlihat tetapi paling dirasai. Kesabaran dan sokongan mereka menjadi kekuatan utama setiap anggota untuk terus teguh di medan operasi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya membubarkan kontijen Mabat 85012. Terima kasih. Duty, honor, sacrifice.